Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Sungai Petani Kedah, bersempena dengan majlis perkahwinan. Jadi hari ini kita baru sampai di lokasi sekitar pukul 3 tadi, di hotel ni lah, hotel The Jerai Hotel Sungai Petani. Kita nak check in dulu, lepas tu kita nak set up mungkin dalam pukul 6 nanti lah di Dewan. Di Dewan mana saya tak pasti lagi. Kita nak check in dulu, lepas ni kita rehat-rehat kejap. Pukul 6 kita akan set up untuk event lah. Eventnya esok, tapi malam ni kita mungkin ada rehearsal sikit lah. Alright, jom kita masuk dulu. Mantap. Baik. Man, apa cerita Man? Okay, kita tunggu sekarang lori nak sampai. So jadi kita akan loading barang-barang. Atas ready to set up. Mantap. Alright, 5.30 lori tak sampai lagi. Kita ada refreshment dulu lah. Air lychee dengan maruku. Mana lori dah? Penatang Man. Aduh, baru satu trip ni atas. Banyak lagi. Aduh. Tapi kita dah susun semua, kita tinggal nak tolak naik atas lah. 2 hours later. Berapa Man? 7.40. 7.40. Sejam 40 minit untuk naik ikut lift punya hal je. Masya Allah, Masya Allah. Rehat dulu lah, kita makan dulu ke apa kan. Kita continue kita punya kerja. Tunggu cor je.
Walihin ada orang ni bang. Tu, kita dah letak lah. Tak boleh bagi. Letak dengan tadi. Tengok masuk baju. Tak gila. Ada sikit pendek 1 meter kan. Daripada sini pergi ke ujung, lepas tu lupa situ. Lepas tu satu lagi ke Takful. So situ ada 2 dari sini, 2 yang panjang. Sana pun sama 2. Satu atas dulu, satu Takful. Lepas tu lagi ada jauh ke situ. Lepas tu akan nak crop lah. Maka saat yang dinantikan telah pun tiba. Dengan ini, lampu dewan akan dimalamkan seketika. Terus masuk position. Position yang kita letakkan dengan ayah dengan adik adalah nanti ada show, ada tiga. Okey, habis dah show, lampu akan show akan kita di bawah kita di belakang masuk 3 lah masa itu masuk konten naik Yang dihormati Tuan Muhammad Mansur bin Pisang, yang dihormati Puan Nur Ayu binti Muhammad Nur, ayanda dan bonda pengantin lelaki yang dihormati Datuk Seri, Datuk Sri, Datin Sri, Datin Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin dan tuan-tuan dan Okay guys, time update sekampus 1 pagi. Kita baru saja selesai dengan rehearsal kita sebentar tadi. Rehearsal untuk flow lah, untuk flow pengantin semua. Jadi dah settle rehearsal, sekampus 1 kita baru lepas makan malam semua. Kita nak continue dengan setup lighting kita. Kita lighting memang kita tak buat apa lagi. Jadi kita baru nak mula. Doakan kita berjalan lancar lah untuk setup ni. Hopefully pukul 3, pukul 4 tu dah settle lah. Boleh kita rehat, tidur sekejap. Alright, jom setup dulu. Why are you the way that you are? Okey, sekarang pukul 3.30. Tadi kita punya target sampai pukul 3 kan. Nampaknya gagal. 3.30. Kita baru saja sampai baru saja selesai kita punya initial penyambungan dengan setup dan juga lokasi semua. Sekarang ni kita baru on
dan baru nak buat address, kemudian nak proceed dengan programming dengan kita punya design sikit lah. Jadi rasa ambil masa sikit, mungkin pukul 5 kot, hopefully. Kita rehat-rehat dulu kan, santai-santai sementara Amirul buat programming. Hopefully pukul 5 settle. The next day. Alright, pukul 11 pagi. Semalam kita punya plan pukul 5 kan, juga terlajak juga sampai pukul 6.30 macam tu, 6.45 macam tu. Kemudian kita balik ke bilik je. Kita dapat lelap dan sejam macam tu. Pukul 10 kami dah ada kat Dewan Bilik. Pukul 11 ni kita tengah tunggu majlis. Katanya pukul 11 ada meal untuk urus dia. Jadi itu sebab kita kena ada standby sini, dan majlis ni start pukul 12. Cuma nampak macam Dewan masih tak ready lah. Depan masih tak kemas, betul-betul kemas. Saya tak tahu tim dekor ataupun tim hotel kat mana kan. Tapi diorang dah komplain, lepas itu bunyi aircon. Oh tidak, bukan bunyi aircon. Aircon masih tak buka. Alright, jom kita cari tempat yang sejuk sikit. Waktu santai-santai, hopefully majlis hari ni berjalan dengan lancar. Okey, mic pun kita dah test dengan Tuan Hafiz kita, MC kita hari ni. Semua dah okey. Audio pun kita dah run through semua on track, semua okey. Jadi kita nak cari makan lah sekarang ni. Jom. Kami tadahkan atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Selamat menikmati hidangan yang kami sediakan dan selamat menikmati. Okey, sekarang pukul 12. Majlis baru saja dimulakan oleh MC kita. Tetamu pun baru masuk Dewan, baru ambil makanan semua. Jadi kita, insyaAllah kita akan mulakan majlis kita dan tunggu ketibaan pengantin nanti sekitar pukul 12.30 nanti. Alright. Kami sekali lagi kami persilakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menikmati jualan-jualan yang disediakan. Dan selain daripada jualan-jualan makan, kami juga menyediakan jualan-jualan sampingan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, laksana purnama di Hindu Gerhana, begitu juga suasana bergema dalam cahaya Dewan Perdana ini permata kesinggahsana. Maka saat yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Dengan ini, lampu akan dimalangkan seketika bagi memberi laluan kepada perarakan masuk pasangan pengantin Fatin Suraya dan Muhammad Nabil. Ladies and gentlemen, welcome to the wedding of Fatin Suraya and Muhammad Nabil. All crew stand by.
Bismillah segalanya bermula dengan nama Allah yang pemurah sifatnya, Maha Penyayang buat umat manusia. Dengan keberkatan dan keagungannya, selawat dan salam buat junjungan tercinta. Kenyataan cinta antara Suraya dan Nabil. Sesungguhnya tetamu bagaikan sinar berseri, membawa ceria, membawa rezeki. Itulah tanda ukhuwah berseri dalam ikatan diberkati ilahi. Tuan dan puan-puan, kita selesai untuk upacara salam restu. Majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk dan juga yang berbahagia Datin menuju ke pintu masuk utama untuk kita sambut tiba tetamu-tetamu yang hadir ke telapak kecil kita ini untuk kita tinggalkan dengan baik-baik. Selamat datang kepada tetamu yang baru tiba. Silakan yang berbahagia Datuk dan juga yang berbahagia Datin. Kami merasa sungguh bertuah kerana dikunjungi oleh tetamu yang amat kami adu-adukan kehadiran mereka. Moga-moga kehadiran mereka akan menambah seru dan menyemarakkan keberkatan majlis ini. Alright, sekarang pukul 1.4 minit, kita baru selesai dengan majlis formal. Sekarang ni pengantin tengah makan dekat meja santapan beradab lah. Jadi lepas ni kita mungkin akan berhenti sekejap untuk solat fardu zuhur, azan zuhur dan juga solat fardu zuhur lah. Dan pengantin juga akan turun dan pergi untuk solat je. Itu tentatifnya lah, diorang akan ke bilik untuk solat. Lepas itu baru kita teruskan majlis kita dengan ucapan dan juga sesi bergambar. Apapun kita santai dulu sebab orang tengah makan ni. Lepas ni tunggu zuhur, lepas tu orang akan pergi sembahyang zuhur. Right. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini cukup kami bersyukur atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita perankan pasangan bahagia Nabil Suraya dan juga Muhammad Nabil. Seperti nanti kita akan kembali untuk upacara seterusnya bagi pasangan bahagia Nabil Suraya dan juga Muhammad Nabil. Silakan tuan-tuan. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pasangan suami isteri yang berbeza. Juga pada semua tetamu kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali dan tidak terhingga bagi semua ahli keluarga. Itu yang besar. Saya sebagai abang, saya teramat terharu dan berbesar hati bahawa adik saya yang selama ini kecilkan mengurniakan sakinah, mawadah dan rahmah serta digunakan zuriat yang soleh dan solehah hanya di atas pernikahan yang dikatakan ini. Terima kasih. Okey, sebagai ucapan balas dari saya kepada keluarga dan juga tetamu yang hadir,
Pertama kali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah atas majlis yang telah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan kemudian saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir hari ini yang telah meraihkan hari bahagia saya bersama pasangan saya Muhammad Nabil. Juga tidak dilupakan kepada semua yang telah menjayakan majlis ini, semua keluarga. Saya ucapkan selamat hari baru kepada Suraya dari ini. Syazani, saya kan berapa? Hanya dua, sekolah mana? Soalan dia, mana kita menjawab soalan dia, boleh? 2 darab 2 berapa? 4 darab 2 berapa? 8 darab 2 berapa? Boleh jawab dan sebagainya lagi. Dengan adik dia sekali, naik ke belakang. Korang mendengar ni kan? Tinggalkan berapa? Soalan yang kedua, siapa yang paling kerap lupa di mana letak balai? Nabil jawab dia sendiri, Suraya jawab. Nabil cuba. Soalan ni. Siapa mula dulu? Siapa yang mula dulu? Siapa mula mengurat dulu? Nabil ke Suraya? Tahu dah. Baik. Sebabkan Nabil jawab ni. Okey, alhamdulillah majlis sudah pun selesai. Sekarang pukul 4.10 petang, jadi kita nak kemas. Aiman dengan Amirul pun tengah kemas kat pentas tu. Saya tengah kemas area konsol ni lah. Alright, overall majlis memang berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, feedback pun baik. Kita punya light show tadi memang bergegar betul. Satu dewan bergegar. Kemudian tak ada apa, smooth MC kita pun mantap, suara padu. Kemudian flow memang boleh kata on track lah. Ikut apa yang dirancangkan dalam tentatif, memang on track sangat lah. Sebab habis pukul 4 tu memang habis pukul 3.30 tu dalam tentatif memang habis. Dah habis lah, dah santai lah. Alright, alhamdulillah. Jom kemas dulu. Jumpa lagi video yang akan datang.